atas meja aku hari ni ada sebuah blender murah yang aku tengok dekat channel Iman Kamil. Aku tengok dia buat testing, dia blender semua. Cantik juga kan. Maka aku pun belilah satu untuk testing dan untuk penggunaan aku lah. Okay, kalau hampa tengok dekat sini, hampa klik dekat video aku ni, hampa tengok harga dia memang tak sampai RM30. Sebab tu aku teracun, aku beli juga tu. Macam mana dari segi performance dia? Jom kita tengok sama-sama dalam video ni. Dalam video ni kita nak unboxing dulu dan nanti kita akan try lah blend macam-macam kan. Kita akan try blend buah lah aku rasa. Okay, inilah packaging utama dia. Ringkas saja, tak ada apa. Dekat sini dia tunjuk lah benda apa yang kita boleh blend dengan blender ni. Ini sebagai contoh sajalah. Kita pusing lagi sebelah ni, tak ada apa. Ada brand Swiss Thomas saja. Aku memang tak pernah dengar lah jenama ni. Beralih pada sebelah lagi, dekat sini dia tunjuk saiz dia, berat dia dan juga voltage untuk blender ni. Lepas tu ada satu QR. Aku tak pasti kalau kita scan dia bawa ke mana. Biasanya akan bawa ke website dia kot. Hampa try lah. Tak payah sembang panjang, mari kita buka je lah. Ni buku manual dia. Hampa kena baca lah. Bagi yang tak faham tu, jangan pandai-pandai je. Sebelah lagi ni bahasa Cina. Bagi yang nak baca, baca. Yang faham lah. Kalau yang tak faham tu, lempak buang. Inilah kesemua barang yang kita akan dapat. First kali kita tengok ni penutup dia. Kemudian sebelah lagi ni adalah rubber ring yang kita akan pasang pada penutup. Yang ni getah yang kita akan pasang pada bawah blender. Kemudian ni mixer untuk kita adunkan bahan-bahan. Container blender untuk kita masukkan bahan-bahan. Tempat kacau guna tangan. Motor blender. Dan yang terakhir ni bilah pisau untuk blender. Hati-hati lah, tajam tu. Inilah kesemua item yang kita akan dapat. Selesai unboxing. Sekarang ni kita nak pasang aksesori yang kita dapat tadi tu. Sekarang ni kita akan pasang getah ni dekat dia punya penutup ni dulu. Fungsi getah ni adalah memastikan blender tu, penutup dia tu lebih kedap lah. Supaya nanti masa kita blender, air tak keluar ikut tepi-tepi. Senang kata untuk mengelakkan kebocoran lah. Cara untuk pasang dia pun senang saja. Hampa ikut je macam aku tunjukkan dalam video. Pastikan getah tu dia duduk dalam landasan dia yang betul lah. Tengok contoh macam aku buat ni. Dah siap. Senang je. Langkah seterusnya kita akan lekatkan getah kecil dekat bawah kontainer blender ni. Getah kecil tu adalah tapak kaki dia lah. Fungsi dia untuk mengelakkan blender tu daripada tergelincir masa kita guna nanti. Dia punya tapak kaki ni boleh rasa agak tebal juga dan gam dia tu pun agak melekat. Nampak ni tapak kaki dia kecil je. Pastikan jangan jatuh ya. Lekat. Bila hampa dah masukkan tapak kaki tu dekat dia punya acuan dia tu, pastikan hampa tekan sikit lah macam aku tunjuk dalam video ni. Pastikan dia betul-betul masuk dan melekat pada permukaan plastik tu. Kalau tak melekat, bayangkan tiba-tiba hang tengah blender, tiba-tiba tercabut. Tergelincir. Nah ya weh. Contoh macam aku buat ni, dia dah melekat dah. Sebelum guna macam biasa, pastikan kita basuh dulu ya semua bahagian-bahagian yang akan bersentuhan dengan makanan. Sebelum kita mulakan proses blender ni, pastikan hampa baca jugalah dia punya peringatan dekat bahagian tepi ni. Contohnya yang pertama ni dia bagi tahu jangan blender benda yang terlampau keras. Yang kedua pula dia bagi tahu dekat sini mesin ni akan berfungsi selama 1 ke 2 minit. Lepas tu aku tak tahu dia macam mana, mungkin overheat ke apa ke. Lepas 5 minit kita boleh gunakan dia kembali lah. Maksudnya motor tu boleh overheat lah. Yang ketiga pula dia bagi tahu kalau suhu motor tu dah terlampau tinggi, tolong berhenti gunakan dia. Faham? Tak faham. Tak faham, mampus pergi kat hang. Keempat dia bagi tahu bahagian atas blender ni, maksud dia motor dia ni tak boleh dicuci dengan air lah. Dan yang terakhir sekali, yang kelima pula dia ingatkan kat kita, kalau mesin ni dah terlampau panas, suhu dah terlampau tinggi, tolonglah bagi dia rehat. Kalau blender ni tak berfungsi disebabkan suhu dia terlampau tinggi, sebab ada pelindungan suhu, bagi dia rehat selama 1 jam. Lepas tu dia boleh berfungsi kembali lah. Orang pun kena rehat. Masa yang ditunggu-tunggu, jom kita test. Kebetulan aku ada 2 biji apple, satu yang dah hitam sikit ni. Kita buat jus je lah untuk 2 orang minum. Kapasiti blender ni adalah 900 ml ya. Apple ni aku dah potong kecil-kecil. Lah ni kita masukkan dalam blender. Tak payah potong kecil sangat pun. Potong macam biasa je, macam nak bagi orang makan. Biasanya kalau blender tu power, dia boleh blend apple tu sampai jadi lumat. Tu kira okey lah tu. Kalau blender ni boleh buat sampai macam tu tandanya blender ni memang okey lah. Selesai kita letak apple, kita tuang air sikit dalam ni.
Lepas tu kita tutup. Kita tengok macam mana. Masa nak tutup dengan motor dia tu, pastikan dia rapat. Selesai semua, mari kita mulakan. Cara nak start motor dia, tekan je bahagian atas ni dengan tapak tangan. Bahagian ni aku takkan potong ya, supaya hampa boleh tengok berapa masa yang diambil untuk hancurkan Apple tu. Layan je lah bunyi motor dia tu. Kalau tak nak layan, skip. Manalah tahu kan, ada bunyi macam Mazda RX-8. Mengikut kiraan aku lebih kurang 32 saat. Tekan lagi. Tekan lagi sikit. Okey, dah cukup tu. Tak sabar nak tengok hasil dia macam mana. Agak-agak hampa macam mana. Jadi tak? Mari kita tengok secara dekat. Uish, hampa tengok ni. Hancur habis oi. Oh, jadi lumat tu. Bila dia dah lumat macam ni, dah jadi macam paste dah, kita terus boleh bancuh je jus. Yang ni kira cukup lah untuk 2 orang. Ingat ya, kapasiti blender ni adalah 900 ml. Jadi, bahagi 2, seorang dapat 450 ml. Cawan besar juga tu. Kita tengok keputusan akhir. Jus apple aku buat ni macam mana. Aku rasa masih lagi pekat lah. Okey juga. Not bad kan? Ni kalau nak bahagi 3 pun boleh ni. Dah, nak sikit. Seterusnya, kita try blend carrot pula. Kita tengok macam mana sebab carrot ni dia lagi liat daripada apple tadi. Ni contoh aku dah potong kecil-kecil sikit, 2 batang je. Okey, kita masukkan dalam blender. Kita tengok macam mana. Dia boleh bagi hancur tak? Kalau hampa tengok potongan tak kemas tu, abaikan saja sebab yang ni aku potong ikut suka hati aku ya. Kalau ikut aku tak nak potong pun, aku nak ambil 2 batang tu terjuntai je. Dah selesai kita letak semua carrot tu, kita campur minyak sikit. Okey, kita tutup. Kita tengok macam mana hasil dia. Dah, cukup. Tu dia macam ni hasil dia. Biar betul, hancur habis oi. Memang puas hati lah. Tak menyesal beli. Cuma dekat bahagian pisau tu ada lekat sisa-sisa carrot tu. Tapi tak apa pun, benda ni tak menjadi masalah pun. Sapu je, dah settle. Kuantiti yang hampa tengok ni, aku buat untuk 2 orang minum ya. Kalau nak balun aku seorang pun boleh juga. Habis je aku minum. Lepas tuang, kita kacau sikit. Inilah keputusan akhir dia. Macam mana, okey tak? Ingat tak label yang kita baca tadi yang dekat tepi blender tu, yang tulis pasal issue overheat tu, mereka ingatkan kita tu. Sepanjang penggunaan aku tak dapat issue overheat tu. Memang tak ada langsung issue overheat. Aku tekan pun rasanya paling lama pun 50 saat macam tu lah. Kan, lepas tu nak tekan apa lagi, dah hancur habis semua dah. Kemudian yang seterusnya, walaupun dia kata jangan blend benda yang terlampau keras, ada sekali aku pernah blend ais. Dan aku dapati dia punya pisau ni memang tak ada isu apa pun. Kita tengok dekat sikit ni. Dia punya pisau ni tak ada isu-isu nak bengkok ke. Tak ada isu macam pisau ni dia jadi macam tepi-tepi ni dia macam bergigi ke, tak ada. Nampak okey lagi. Cuma kalau hampa blend carrot tu ada lekat warna-warna orange tu, itu perkara biasalah. Itu pigment daripada carrot. Jadi aku rasa itu sajalah daripada aku untuk video kali ni. Kalau nak beli macam biasa, tengok dekat bahagian description. Okey lah, RM30 kan, boleh pakai kan. Puas hati sangat lah. Bukan kita nak puji saja-saja, sebab kita dah guna dan kita bagi tahu kat sini lah. Okey, jumpa lagi dalam video seterusnya. Bye. Jap, aku lupa. Terima kasih banyak-banyak pada hampa yang support aku dan beli melalui link YouTube tu. Terima kasih banyak-banyak dan aku akan teruskan bawa lagi produk-produk yang berkualiti untuk hampa. Okey,
Jumpa lagi dalam video seterusnya. Kali ni kita tutup ya. Okay, bye. Ni aku tutup ni, nak tekan ni. Bye.